ni tak sangkut lah. Betul. Macam nak pegang ke? Pegang je Pegangnya. Dah? Dah. Apa saja je. Selamat datang dan selamat kembali ke our podcast. Nama saya Aftah. Dia bisu. Nama saya Wan Amin. Okey, lagi sekali kita punya episod yang ke-39. Kita harap korang enjoy lah yang last episode kita lah. Kita pun tak tahu kita baik macam mana. Kenapa kita pegang macam gini? Kau tengok Tengok Oh, dia jatuh. Londih. Dia terpaksa kita kena pegang mic Tak dia. boleh nak kena pegang. Kita ni bukan miskin. Tak ada maksud. Kita ni tak ada sponsor. Tak ada. Sponsor lah. Dia ada walukan sponsor kita. Okey, jadi untuk hari ni seperti biasa ada cerita yang kita nak cerita kat korang, kisah-kisah hantu. Dia haus lah. Nak show off. Haus lah. Nak show off. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun apa ni? Dia punya sokol lah. Dia supervisor baik. Order dia bagus tau. Suka kita. Okay, sebelum kita start jangan lupa apa ni? Alamak, mati lagi. Kacau hari ni Ustaz ni. Okay. Yalah. Okay, jangan lupa rate kita kat Spotify. Apa ni? Subscribe. Subscribe Spotify. Follow Spotify boleh follow. Boleh follow, boleh rate, share. boleh like, boleh komen. Apa-apa kisah kita yang okey, yang menarik, korang boleh kasih pandangan. Ataupun apa-apa yang korang nak ada cerita yang untuk share, korang boleh share kat through kita punya email. Mungkin kat bawah sini nanti kita akan edit. Tapi, untuk YouTube tolong subscribe lah. Subscribe. Pasal kita punya goal sekarang is untuk dapatkan 1000 subscribers, baru kita boleh start monetize. InsyaAllah. Tolonglah kita Okay, lagi apa lagi nak cakap lagi? Apa ni? Kalau korang ada cerita, Tadi dah cakap dah. Cerita dah cakap. Macam soalan-soalan kat kita, macam korang nak tujukan soalan macam pengalaman-pengalaman korang yang macam a short sentence yang kita nak share. Ibarat macam example macam gini aku baca korang tahu tak apa yang aku kena ni, hantu ni macam pakaian baju kalau putih tau, ada tocang. Soalan. Nanti kita jawab lah. korang jawab lah. Okay? Korang tanya kita. Nanti kita jawab apa pandangan kita, apa yang kita tahu. Dari mana tahu ada komen-komen yang lain, korang masuk komen di situ. Okay, jadi itu Kita mula Kita mula kita mula syarahan pertama dari saya. Dari saya Ridwan. Dari saya Wan Amin. Okay, inilah kisah yang pertama. Suara audio. Apa saja je. Title dia, Kisah Aku Disihir. Salam kepada semua. Hari ini aku bawakan satu kisah lagi daripada pengalaman aku sendiri. Kisah ni berlaku masa aku belajar kat sebuah IPTA dulu. Macam last week ni IPTA mungkin tempat ni memang tempat ni jahanam. Asal sampai habis ni IPTA Mungkin lah ni IPTA apa? IPTA apa lain. lain. Mungkin tempat ni memang ni angker lah tempat dia seram. Tempat dia keras. Mungkin building lama ke apa. Building lama lah. Sekolah. Alah, tempat dia keras. Batu-batu dia keras. IPTA dulu dalam tahun 2006 hingga ke 2009. 3 tahun kita tengok sana. Dekat sini dia ada letak macam ada macam detail dia letak. Ada pengenalan episod, semua episod tu panjang tahun ni. Ini panjang sini. Saya hilang lah ni. Macam pasal. Okay, betul kan Okay, pengenalan. Saya dah buka Spotify. Apa tengoklah nak start dia ada je lah. Pergi kat tadi email. Sekejap technical error Betul lah. Mana dia buka lagu Ni kan? Betul Kau dengar pasal suara kita?
Kita kena buka kat sini lah. HDMI. Okay. Kita tekan lah. Kejap Sorry. Kacau saya. Dekat ni. Dekat lah. Kita tak payah. Tengok lah mana. Teruk lah, biarkan lah. Tengok je lah, kita salah silap semua. Tak kisahlah. Okay, continue. Continue. Pengenalan. Nama aku Syam. Aku bekas pelajar sekolah agama. Selama 10 tahun, sejak umur 7 tahun sampailah 17. Aku ni penuntut ilmu. Aku menuntut ilmu kat sekolah agama. Lain menuntut dengan penuntut, tukar depan je dah lain tau. Masa form 5, aku jatuh cinta lah pula dengan seorang gadis ni. Ain namanya. Kawan sekelas aku sendiri. Cinta aku berbalas. Tapi hubungan kita orang sangat terbatas. Cuma boleh berbalas surat je. Balas surat lama sih. Kau pernah balas surat sekolah dulu? Pernah lah. Primary 6 dulu kan. Tak ada handphone tu. Cinta-cinta monyet. Tak ada handphone, tak ada apa. Tulis surat. Tak bedak. Tak bedak. Bedak. Bedak tak Tak betul tak bedak. Tengok tak bedak. Kalau tak bedak bedak dia wangi perempuannya bedak. Tabur. Tapi tabur tu tabur lebih. Buka bedak banyak. Buka muka putih. Kita orang kemudiannya melanjutkan pelajaran ke Kolej Matrikulasi yang sama. Masa tu, kita orang dapat satu kebebasan yang tak pernah dapat sepanjang bersekolah agama dulu. Kiranya, kita orang ni mengalami proses culture shock lah kan. Tapi syukur, disebabkan imej sekolah agama tu kita orang nak jaga, aku tak pernah lah pegang-pegang tangan atau berkayut dengan Ain ni sampai tengah-tengah malam. Sekejap, siapa? Ain ni? Ain ni. Ain ni, oh. Ain, nama Ain. Bila nak jumpa pun hanya kat library je. Makan sama-sama pun tak pernah. Sepanjang aku couple dengan dia, memang dihiasi dengan nasihat-nasihat agama yang berguna. Jadi, memang Ain ni sayang sangat kat aku sebab tak rosakkan dia. Bagus budak ni. Siapa nama dia? Nama dia Syam. Perangai aku berubah bila masuk IPCA. Apa? IPCA? IPTA. Tak ada slang slang IPCA. Slang. Aku jadi tadi yang dia cerita tu sebelum dia masuk IPTA. Sebelum dia dah matai dengan budak nama Ain. Dah matai dah. Dah matai. Ni sekarang dia masuk IPCA. Aku dapat kat Semenanjung. Tapi Ain sambung belajar kat UMS. Kami berjanji untuk sehidup semati. Dia berpisah. Berpisah. Belum lah. Tak lah, berpisah di sekolah. Di sekolah lain. Kami berjanji untuk terus berhubungan. Kita teruskan perjalanan dorang bercinta. Dekat sini letak as episod 1. Masa tahun pertama aku masuk universiti, budak-budak sekolah agama memang jadi buruan masa tu. Bukanlah nak riak ke apa, tapi memang biasalah kan. Budak-budak sekolah agama ni memang muka baik-baik. Kira-kira dorang ada nur lah muka dorang ni. Orang kata ada nur lah, betul lah, ada nur. Boleh bagi ketenangan. Orang katalah, bukan aku. Berbekalkan muka yang dikatakan ala-ala ustaz ni, ramailah gadis gadis berminat dengan aku. Di situlah bermula perasaan riak dan takbur dalam diri. Aku pernah mengaku aku dah ada Ain, tapi masih ada yang nak pada aku. Sebab seronok sangat jadi pujian, aku pun kalah lagi dengan godaan syaitan. Dia masuk sekolah ni, dia punya otak lari sikit lah. Dia masuk dia dah ada title ni sekolah agama. Dah satu package. Mungkin dia sacok. Muka dia pun satu package. Tinggi. Mana dia cakap ada nur lagi muka dia? Nur, tinggi. Sacok. Dia tukar kacamata baru. Sacok. Muka dia kilau tau. Berkilauan. Muka berkilau tau. Ni kalau orang ambil video kalau ada orang muka dia bersinar tau.
kan? Muka dia tenggelam tau. iPad kan. Muka tenggelam kau. Jualan cantik je. Tak ada iPad. Miskin. Tengok muka ni kan. Beza tau. Korang mesti baik punya. Korang mesti tahu punya tengok. Di antara ini dua lain. Semua cerita orang tuan sama juga. Kita buat gini-gini je. Takut Paksa lah kena gini juga. tak macam tadi berbual tak gini. Takut jauh suara. Terima kasih. Okay, kita continue Masuk tahun ketiga aku kat universiti ni. Aku dah pun ada skandal dengan seorang gadis ni. Kacau Kacau kan cerita. Ayu ni pula setuju nak jadi yang kedua selepas Ain. Apa? Kira dia jadi dia sanggup ke? Jadi yang nombor 2 Aku tak puas lagi. Dalam hati aku masih masa tu cuba menjustifikasikan perbuatan aku ni. Aku pegang prinsip lelaki boleh kahwin 4. Dah gitu-gitu macam mana. Jadi aku nak cari lagi yang boleh dijadikan kekasih hati. Aku dapat seorang lagi. Aku sendiri macam tak percaya. Nama dia Dila. Masa aku time ni, aku memang rasa sakit hati pula dengan diri sendiri. Teruk perangai aku time ni. Kira untuk dia 3 orang kan. Kira dia sacap lah. Cuma terbaru lah ni dia pakai. 3 orang Ni dah 3 orang. Jadi Ain, Ayu, Dila. Tamak. Si kira ni cerita dia apa. Dulu apa. Tapi bagus lah. Dia sedar diri dia tu teruk lah dia cakap Diri dia teruk. Okay. Dila ni berbeza sikit. Kalau Ain dan Ayu masing-masing pakai tudung dan sopan, tapi Dila ni memang artis lah. Rambut dia dye, pakaian pula sentiasa tak cukup kain. Aku tertarik kat dia sebab memang nafsu mata-mata. Yang puas, aku puas hati sebab dia ni memang hot. Muka memang cun. Ramai yang cuba tackle tapi aku yang dapat. Kena happy lah dapat. Ramailah yang jealous. Bertambah-tambahlah takbur aku. Dila tak tahu pun kewujudan Ain dan Ayu. Kawan-kawan aku naik menyampah dengan aku. Ramailah yang nasihat, tapi godaan syaitan lagi kuat. Kira dia percubaan rabak awak sini sekolah ni Apa sih? Dia masuk ni IPTA terus. Ini IPTA ni bukan sekolah agama kan? Bukan. Dia daripada sekolah agama. Jadi dia masuk sekolah biasa dia jadi gini. Habis. Tu dah habis. Kira influence rabak ni. Ain dah pada Ain lawa. Kira nampak lagi lawa. Nampak Dila lagi baik. Pasal kan dekat sekolah agama kan semua tutup. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tai juga. Bukan. Jatuh berguling. Jatuh berguling. Aku silap langkah. Dila ni sentiasa jadi bualan dan perhatian laki-laki lain. Jadi bila ada mata-mata yang nampak aku dating dengan Ayu, ada je lelaki nak report kat dia. Memang patut kena. Memang ramai yang nak kita orang ni putus. Akhirnya perang besar. Bila Dila curi handphone aku dan tahu kewujudan Ain dan Ayu, dia call Ain minta penjelasan. Aduh, Kantoi. First barulah Ain tahu yang aku dah menduakan dia. Tidak, sebenarnya mentigakan dia. Aduh, apa lagi kita semua Ain minta putus. Aku dipaksa pilih seorang je antara 2 yang tinggal tu. Tapi Ain pun sayang sih. Yang paling baik sih. Alamak, aku geram pula ni. Akhirnya aku putuskan hubungan dengan kesemuanya sekali. Senang, tapi tak fair sih untuk Ain. Ain dah minta putus pun. Jadi dia lepaskan semua kan pasal perangai dia. Tapi kalau tak buat perangai dia dengan Ain masih sama sih. Nampak? Antara diorang bertiga, Ain yang terbaik. Alah, sudahlah. Sekarang baru nak fikir yang first. Dah 5 tahun kita orang couple. Kenapalah aku boleh buat macam tu? Ayu boleh terima dengan baik. Dila pula macam dalam drama TV tu, jadi pendendam. Dia selalu ugut aku yang dia takkan lepaskan aku macam tu je. So okay, aku suspect ni Dila akan buat something. Sebulan berlalu, aku yang tak sedih. Apa?
Nombor 4. Cari lagi. Kira tapi dia dah putuskan semua apa? Yelah. Dapat yang nombor 4. Kira yang dia dah habis semua. Ni nak Kira ni satu je. Nama dia Emma. Nama main so sedap pun. Dia main book. Tak cakap. Emma yang sama macam Dila dari segi penampilan. Maka berpacaranlah aku sekali lagi. Kawan-kawan yang baik dengan aku banyak dan nasihat, jangan mainkan perempuan. Tapi aku memang belagak, tak peduli pun. Aku rasa sangat hebat sebab boleh tundukkan seorang lagi. Wah, dia memang jantan krokodil lah. Kira dia sampai sini terus berubah. Krokodil lah. Dia dah package apa kan. Dalam 2 bulan aku couple dengan Emma, Dila diam-diam jumpa dengan dia. Dila bongkarkan segalanya. Siap bawa Ayu sekali. Ayu yang nombor 2. Ayu yang first. Nombor 2. Nombor 2. Oh, jadi si Dila dah dengan combine. Ayu dah combine power. Bertenaga ni. Mampus lah dia. Tengok apa jadi Bergaduhlah aku dengan Emma. Dia tak dapat terima yang aku baru sebulan single terus nak cari yang lain. Orang kata kalau kematian baru sebulan single. Baru sebulan dah cari baru. Ni real lah dia ni. Kual. Orang kata kalau kematian isteri tu kubur je masih merah lah. Apa ni? Ambil lah contoh lain. Dia pun soal siasat kawan-kawan aku. Kantoi pula sebab aku pernah cakap nak main-main je dengan Emma. Aduh. Ini cerita lebih lah. Tak, serius. Kita orang putus. Gitulah Isyana. Aku ingatkan dendam Dila tu dah terbalas. Rupanya baru nak mula. Putus lah dengan Emma ni? Belum lagi. Tu episod 1. Ini dia letak kat sini. Episod 2. Kalau ada orang pegang Boxing. Masuk bulan pertama semester yang ke-6. Dah lebih 3 bulan aku single. Sabar. Putus. Tadi dia cakap apa? Putus. Jadi yang si Dila dengan Ayun dah combine power. So dah bertekak. Tak, diorang confront Emma. Diorang dah dapat tahu pasal yang dia ni nak main-main je dengan si Emma kan. Jadi diorang jumpa Emma, diorang bilang Emma, putus. Okay. Sampai tak dengar. Masuk bulan pertama semester 6. Dah lebih 3 bulan aku single. Aku ingatkan nak rehat sekejap daripada kaum hawa ni. Nak fokus belajar dan berbaik-baik dengan kawan-kawan lelaki yang aku tak hiraukan dari dulu tu. Selalu macam kalau macam gini, dia dah selalu macam kita members sekali aku dah matai. Kau ketiakan. Sebab tu ada matai, kau kan macam kawan balik ke? Merepek lah perangai kan? gitu. Mesti orang pun tak nak layan ni. Kalau after kawan-kawan mati-mati kan? Jadi divide lah. Betul. Ya, matai je. Lepas tu korang lupa. Sih. Ada macam ni sini susah tu. Dah break cari kawan balik. Ni semua normal. Irritating orang macam ni. Asal lah. Tengok macam mana. Akhirnya aku berjaya Pakai geram memperbaiki hubungan kami. Budak-budak lelaki tak lagi menyisihkan aku. Menyisihkan kira kan dah tak lain lah. Kira dia ni lah. Kalau kat Singapura orang panggil ni. Tapi dia tak. Budak-budak lelaki tak lagi menyisihkan aku. Menyisihkan aku. Lock lah. Aku dah punya. Macam budak. Sorry. Macam menyisihkan apa? Maka aku teruskan hidup seperti biasa. Bulan kedua semester 6. Satu hari tu aku ke kuliah macam biasa. Kuliah petang. Start pukul 5, habis pukul 6.30. Dalam pukul 6.15, aku perasan sesuatu tau. Aku nampak seekor ular hitam saiz besar petis, panjang. Tangan elok berlingkar kat kaki lecturer yang mengajar tu. Tapi yang pelik, semua orang buat tak tahu je. Lecturer tu pun macam tak ada feeling, mengajar je macam biasa. Sebab semua orang buat tak tahu pun macam semua orang buat tak tahu tu.
aku ingatkan ular tu pet lecturer lah. Kira kan lecturer tu punya apa ni, pet lah kan. Spontan aku tanya kawan sebelah aku, bawa pet macam tu orang tak takut ke? Kawan aku terpinga-pinga. Banyak kali tanya, Mana? Banyak kali jugalah aku tunjuk kat kaki lecturer tu, sampai lecturer tu perasan, siap tanya kalau aku ada soalan ke apa. Bila balik tu tak ada seorang pun kawan-kawan aku mengaku nampak ular tu. Aku tak percaya. Diorang world lah. Mungkin diorang ni sahaja nak memainkan kenakan aku, tapi diorang memang sungguh-sungguh siap bersumpah kata memang tak nampak. Aku dah rasa lain macam. Ada seorang je yang nampak ni ular. Ada seorang yang nampak 2-3 hari lepas tu, malam tu aku tengah melepak kat bilik kawan aku. Kita orang ni duduk hostel. Aku rasa hari tu macam nak pergi tandas. Bila aku dah hampir sampai ke tandas, lagi sekali aku nampak seekor ular. Kali ni lagi dekat. Sebab masa kuliah hari tu nampak dari jauh je. Aku terkejut. Ular tu elok je berlingkar kat depan pintu tandas. Ular tu angkat kepala dia, pandang aku. Aku terus lari balik ke bilik kawan aku tadi, panggil dia orang. Bila pergi tengok balik ramai-ramai, kira macam dia orang tu diorang patah balik lah dah tak ada. Puas aku cuba meyakinkan dia orang, ular ni memang sebiji macam yang aku nampak masa kuliah hari tu. Akhirnya buat report kat warden. Pagi-pagi esoknya tu adalah pekerja yang cari ular ni, tapi tak jumpa tau. Dalam hati aku, lambat sangatlah bertindak diorang ni. Dah lah jauh dah ular tu. Dah lah dari jauh dah ular tu. Confirm dah dari jauh. Hidup aku dah tak keruan sejak hari tu. Asyik teringat-ingat je kat ular ni. Aku suka pula ular ni. Sayang pula aku ular ni. Dia dah mana tahu dia dah suka perempuan, tiba-tiba suka ular pula. Bukan. Aku jadi risau. Takut pun ada. Pernah sekali ada batang kayu tepi jalan pun aku terkejut sebab aku ingatkan ular tu. Ular ni dia dah betul punya terbawa-bawa pasal ular ni. So aku rasa ni the first step tau yang mungkin lah macam sihir lah Kira dia dah start nampak dulu lah. Nampak ular dulu Selang seminggu, kali ni kat cafeteria. Waktu malam lepas pukul 10 malam, aku tengah buat projek dengan kawan-kawan aku. Tengah-tengah duduk berbincang, aku nampak balik ular tu jauh dari aku, berlingkar tak bergerak. Dia posing dia tunjukkan dia stay. Tapi kepala dia pandang aku. Lepas tu aku nampak dia bergerak laju, berlingkar ke arah aku. Makin lama makin dekat, makin laju. Spontan aku terus lompat dari kerusi yang aku duduk tu. Lintang pukang aku lari balik hostel. Aku lari masuk bilik kawan aku, terus kuncikan pintu. Terpinga-pinga diorang. Muka aku pucat betul. Aku terangkan, mungkin sebab aku asyik cerita pasal ular ni, diorang dah mula percaya. Diorang nasihatkan aku supaya jadi aku yang dulu balik. Dia kan tahu takkan dia tak buat something Dia imam Imam muda, banyakkan amalan. Sebab ular tu mungkin syaitan nak main-mainkan aku. Kira-kira dia terimalah dengan kawan-kawan dia punya nasihat. Nak terlupa pula pasal dia daripada ni. Sebelum dia masuk yang IPTA ni kan dia belajar agama. Kira dia dah lost touch lah dah lupa lah semua. Alamak. Mulai hari tu aku dah jaga balik sembahyang aku. Tapi hidup aku makin tak keruan. Gangguan makin menjadi-jadi. Ada masa-masa kat kuliah ke, kat bilik ke, dekat jamban ke, aku dengar bunyi dentupan ular. Dia siran. Dia siran. Dia siran.
Oh, Bunyi ular. bunyi desiran ular. Kira kentut saya senyap ni bunyi kan. Yes. Bunyi sayup-sayup, tapi telinga aku dapat tangkap. Aku jadi terlebih takut. Buku jatuh dari meja pun boleh buat aku terkejut sampai pucat lesi. Dia dah jadi boy lah terus. Situ dia macam dah takut sendiri tau. Dia menakut. Kemuncaknya, satu hari aku siap-siap nak pergi kuliah. Aku baru lepas mandi, nak pakai baju. Bila buka je lemari baju aku, seekor ular hitam tengah berlingkar atas baju-baju aku. Itulah situasi aku paling dekat dengan ular tersebut. Jadi mungkin si orang yang buat dia ni nak kasih dia jadi gila. Badi sendiri, takut Jadi sendiri. macam orang gila lah. Orang tengok dia macam dia ni macam kurang siuman. Sih, kalau mana-mana nampak ular pun kau takut sih. Kejap ular. Lain dah pergi mana-mana, buka sana, buka sini nampak iPad. Betul kan? Sedap sikit hati memandang. Ada je. Ular tu angkat kepala. Sabar. Betul lah. Betul Ular tu Sekejap. Senang. Okey, itulah situasi yang aku paling takut dengan ular tersebut. Memang besar betul ular tu. Senang-senang dia boleh belit aku sampai mati. Ular tu angkat kepala dia, pantas, terus patuk muka aku. Patuk Ya betul. Ular tu terus patuk muka aku. Dunia aku jadi gelap. Aku tumbang. Aku rasakan badan aku jadi sejuk, sangat sejuk. Badan aku bergerak-gerak. Aku tak pasti apa yang aku buat. Tak dapat fikir pun. Tapi aku sedar lagi. Mungkin dia dah kena sampuk lah Aku tahu. Penat lah. Continue. Continue Okay. Aku tak tahu berapa lama lagi Aku tak tahu berapa lama aku terbaring sambil menggoyang-goyangkan badan kat atas lantai tu. Sekejap macam mana ni Tak kira dia sabar Tak nampak apa-apa. Jadi dia sedar. Dia sedar. Terbaring. Dia terbaring. Dia goyang-goyang macam mana Yeah. dia tak cakap kan? Gini lah. Kira gini ke? Macam mana? Maybe dia space lah. Letak Dia space. tu lah. Mungkin lah. Jadi aku memang tak nampak apa-apa. Sampailah aku dengar suara roommate aku. Dia baru balik kuliah. Tak jelas apa yang dia jadikan. Telinga aku berdesing je. Dia dengar tu kan. Aku dengar pula suara ramai orang. Lepas tu aku rasa diri aku diangkat. Badan aku masih bergoyang-goyang. Dia orang angkat dia masih gini. Masih goyang lagi. Aku tak pasti aku buat tarian ke apa. Dia pun tak tahu apa dia buat. Kira mungkin dia buat something lah. Mungkin dia gerak-gerak Dia gerak macam ular tu ke? Mungkin dia jadi ular. Jadi itulah nak ular lagi kan. Aku rasa aku diletak dalam kereta. Dalam masa 10 minit aku diangkat keluar pula. Letak luar kita. Letak luar kereta dia tinggalkan. Tak. Aku dengar bacaan ayat-ayat Al-Quran. Penglihatan aku beransur-ansur pulih. Jadi makin lama makin clear lah. Yes. Rupanya kawan-kawan aku dah hantar aku dekat rumah lecturer. Aku yang pandai kira tukang ubat. Lecturer dia yang boleh mengubat lah. Nasib baiklah lecturer tu ada dekat rumah masa tu. Memang syukur sangat. Aku tengok roommate aku pun ada. Dia buka cerita. Masa balik dia nampak aku kat dia balik nampak aku terlentang kat lantai lah. Terlentang kat lantai. Mata aku buntang. Buntang apa? Terpeliak tak? Mungkin putih-putih. Mata putih. Mata puyuh. Buntang. One section. Mungkin mata putih lah kan. Tapi nampak mata putih je kan? Ya kan? Kita tak nak baca dulu tau. Anak mata dah ternaik habis ke atas. Sebab tu aku tak nampak apa. Lepas tu dia kata aku tengah buat macam gerakan ular. Betul lah Kira dia jadi ular lah. Jadi ular. Tu nak ular jadi ular betul. Terlengguk-lengguk badan aku macam ular berlingkar. Dia jadi takut. Terus panggil kawan aku yang lain, hantar aku ke sini. Kira ke rumah lecturer dia tu. Lecturer tu minta aku pergi rumah kawan dia yang lagi pandai. Pada malam tu juga. Kawan-kawan yang bersimpati setuju untuk menolong aku. Kami balik hostel, makan-makan. Sempat nak makan-makan lagi
Lepas tu Oh, gerak sih. ke rumah kawan lecturer Kawan tadi. dia dah jadi ular. Dah jadi ular, sempat nak makan dulu. Perjalanan agak jauh sebab rumah dia dekat luar IPTA. Kami sampai dekat rumah kawan lecturer ni. Aku panggil Abang Wan. Alamak. Ya, nampak tengok. Nama Wan ni Abang mas sembarang Wan. tau. Tengok ni Abang Wan ni yang tukang apa? Rukakan orang ni. Dia lagi terror lah. Bagi lecturer terror lah. Tak perlu ni pepek semua ni. Abang Wan memang baik lah. Baik. Dalam sejam kemudian, kami dipersilakan masuk dan aku duduk berhadapan dengan Abang Wan. Abang Wan memulakan rawatan dengan membaca ruqyah. Lepas tu dia minta aku mengangkat kedua-dua tangan sambil tempik. Apa ni tempik? Oh, mungkin ni jap. Kedua tangan sambil tempik. Tempik apa sih? Okay, jap. Kalau ada jin sihir dalam badan Syam, bergerak ke tangan kiri sekarang. Jatuhkan tangan kiri Syam. Ayat tu diulang 3 kali. Tak ada respon. Abang Wan sambung ruqyah. Jadi itu cara-cara Abang Wan nak check whether ada benda dalam badan dia. Apa yang nak cakap? Banyak pernah dengar. Apa yang nak cakap ni semua? Itu dah okey. Untuk check Actually memang macam ni. untuk check whether ada barang ke tak kan. Dada aku berdebar-debar. Lagi sekali dia tempik. Tu kawat lah. Alamak, ni sekali dia apa ni? Kalau ada jin sihir dalam badan Syam, bergerak ke tangan kiri sekarang. Jatuhkan tangan kiri Syam. Kali ini sekali je aku rasa ada pergerakan dalam badan aku, seolah-olah ada ular bergerak bawah kulit aku. Bermula dari kaki kiri, dia bergerak-gerak ke betis, peha, perut dan juga dada. Kita rasa dalam badan dia. Kira benda tu, ular tu bergerak dalam badan Dalam dia. badan. Sampailah tangan kiri aku, serta merta aku rasa tangan kiri amat berat. Jatuhlah tangan kiri aku. Maka benarlah ada jin sihir. Ya, Abang Wan ni pun baru dapat tahu lah. Abang Wan sambung bacaan lagi. Lepas tu dia cakap tempik lagi. Lepas tu dia tempik macam tadi. Tapi kali ni dia suruh bergerak ke lidah aku. Dia, tempik ni tempik macam cakap lah. Macam cakap macam suruh Signal. Mungkin lah signal ni. Tak lah cakap lah. Ni dia cakap Korang carilah apa buat tempik ni. Jangan salah dapat cari sudah. Dia Dia nak berdialog. Tapi kali ni dia suruh bergerak ke lidah aku. Dia nak berdialog. Aku rasa ular di bawah kulit aku bergerak dari tangan kiri ke mulut aku. Masa benda tu lalu kat leher, memang aku rasa perit sangat. Uish. Macam nak muntah. Kemudian aku rasa lidah aku dikawal oleh jin tadi. Abang Wan tanya siapa tuan dia. Tapi jawapan Siapa tuan kau? Tapi jawapan dari lidah aku, bunyi ular. Terang ular kan masuk badan dia. Jadi dia macam mana nak berbual? Abang Wan tanya macam-macam, tapi jawapan cuma je. Dialog gagal. Jadi Abang Wan minta jin tu keluar melalui mulut aku. Dada aku rasa sesak. Abang Wan hulurkan baldi. Aku pun muntah dengan banyaknya. Isi muntah tu hanya air kekuningan disertai dengan 3 ketul berbola darah yang beku. Dia besar tu. Kalau dah ketul boleh jadi gini tau. 3 ketul lah. 3 ketul lah ni. Besar Siksanya aku muntah tu Tuhan je yang tahu. Aku pingsan. Bila aku sudah balik, aku tengok semua orang tengah berbual-bual. Abang Wan datang dekat aku, bagi tahu jin tu dah tak ada dalam badan kau. Aku boleh balik. Kau dah boleh balik. settle lah dah habis lah. Kira dia dah settlekan lah. Esoknya aku penting kelas seharian. Nak rehat lah kan. Bila dah malam, aku dapat SMS mengejutkan daripada Dila. Kalau korang nak ingat, Dila ni yang nombor 3. Nombor 3 yang seksi. Yes. Bodoh. Cakap ni apa Dila message ke? Bodoh. Bodoh. Kau keluarkan satu, aku boleh hantar lagi lah. Dia pergi bilang.
Kira dia dah tak takut Dia dah ni. sort Tak lah. takut. Lama dia keluarkan ni. Aku nak confront dengan ni lelaki lah. Sah memang Dila yang buat aku. Aku rasa marah. Tapi aku rasa memang salah aku juga main-mainkan dia kan. Itulah main-mainkan lagi. Tapi aku tak nak kena lagi. Nak buat macam mana? Aku hantar SMS minta maaf. Tak load lah. Aku Mana tak load? nak kena lagi. Tapi tak ada balasan selepas tu. Okay, dah episod ketiga pula. Banyak lagi tau. Episod Kita try slide. Cepat lah. Sampai episod 4 lah. Okay, kat sini dia letak episod 3 pula Episod 3 kira dah chapter 3 lah. Pasal dia cakap episod betul chapter chapter 3 Melayu. Episod cakap Melayu apa? Episod dah Chapter cakap Melayu apa? ni lah bab kedua, bab ketiga. Mungkin kan? bab okay, episod dah macam the next story tu. Besar lah. Okay, episod ketiga Sorry. 3 minggu lepas aku keluarkan jin ular tadi, masa tu ada cuti awam pada hari Isnin dengan Selasa. Aku ambil keputusan untuk balik kampung pada malam Jumaat. Walaupun sekejap, masa ni aku dah mula insaf sikit-sikit. Bagus. Aku anggap kejadian jin ular tu sebagai pengajaran je lah. Aku naik bas dekat terminal. Pukul 12 malam bas pun bergerak. Perjalanan ambil masa dalam 6 jam. Jauh saya. Ni apa dia nak balik pergi mana? Kampung. Kau pergi sekolah, balik sekolah 6 jam, patah balik 6 jam, 12 jam Tu pasal orang tinggal hostel lah. Alah, macam jauh. Jadi dijangka sampai pukul 6 pagi. Aku minta ayah aku jemput pada jam tu lah. Sejam selepas perjalanan, masa tu aku duduk belakang sekali tau. Kira dalam bas dia duduk belakang sekali. Bas kan tadi bas kan? Bas. Aku tengok pemandangan luar. Tepi jalan banyak je hutan tau. Tapi tak tahu entah kenapa aku rasa macam tak sedap hati. Lagi. Aku Habis perhatikan betul-betul. Memang tak salah. Apa ni? Di sebalik pokok-pokok hutan tu, aku nampak benda putih terbang ikut bas sama laju. Oh tidak. Orang sebelah aku tiba-tiba baca something. Dia pun perasan juga kot. Aku cepat-cepat tutup langsir tingkap tu. Kira orang sebelah pun perasan tau. Dia orang orang sebelah nampak. Kali ni bukan dia seorang nampak. Setiap orang lain pun nampak. Oh ini kan dah ekstrim dia daripada ular. Kalau lah benda ni berlaku kalau benda ni yang dah hantar ni betul-betul benda ni dah ni Kan. level dah naik. Kira tak nak give up ni. Tak give up sih. Dia lah memang kejam. Berapa minit selepas tu, bas tiba-tiba belok kuat ke kiri. Bergoyang tau bas tu. Terkejut penumpang-penumpang, kami hampir terbabas. Mujur driver boleh kawal lagi bas tu. Dia jerit, tak ada apa-apa, ada lubang tengah jalan. Tak ada apa-apa. Tenang. Dia cakap tu. Jangan takut. Aku dengan orang sebelah spontan pandang belakang. Mana ada lubang? Tapi ada kelibat perempuan baju putih kat tengah jalan tu. Aduh. Itulah yang driver tu nak elak tadi kot. Aku berbetul cuak. Takut sangat. Aku rasa semua yang diberpunca ni daripada aku. Aku berdoa supaya tak ada apa-apa yang berlaku. Tengok orang sebelah aku pun duduk terkumat kamit baca-baca. Ni kalau driver dia tak boleh handle kan. Dah Accident tau. Mungkin dia nak kasi mati ke apa. Kira benda ni tak peduli dalam tu ada siapa. Yang penting kau pun mampus lah. Kira pasalkan dia kan. Orang lain boleh kena. Semua terpabit lah. Dia dendam perempuan ni teruk lah. Pukul 3 pagi. Tadi pukul 3 pagi betul lah. Ya, dia actually sampai pukul 6 pagi apa. Dia naik pukul 12 tadi kan. Yes. Pukul 3 pagi, 3 jam. Selepas 3 jam perjalanan, keadaan tenang. Ada penumpang-penumpang yang dah lelap. Ada yang main PSP. PSP lama sini. Lama PSP. 2000 Legend berapa tu? 2000 dalam 2005, 2006. 2008, 2009 kan. Tak 2000. That time. Time tu orang main nak PSP. Main. Orang main game apa? PSP. Game apa? Dulu kan ada game apa nama dia? Lupa lah. Banyak lah. Tapi main dengan budak-budak bang lah. Tak main Monster Hunter. Okay. Yes, So, girik apa? Girik Kan? Siapa tak main Monster Hunter rugi tau. Apa saja je. Okay guys, sorry
Tadi apa ni, kita punya device mati lah, kamera kita tak works. So kita continue daripada PSP Kita stop mana tadi? Siapa tak main Monster Hunter rugi. sebenarnya memang monster rugi lah. Tak tahulah, kita ada cakap ke? Ada cakap tadi. Okay. Aku apa ni, start balik daripada pukul 3 pagi. 3 jam perjalanan, keadaan tenang. Ada penumpang-penumpang yang dah lelap, ada yang main PSP. Ni part lah. Tapi aku semestinya tak dapat lelap. Tiba-tiba ada orang pekik kuat sekali. Ada seorang perempuan menjerit-jerit. Semua orang terkejut. Dia jerit, ada Pontianak, ada Pontianak, Pontianak. Bas berhenti. Driver bangun, minta perempuan tu dan semua orang bertenang. Dia minta yang Islam start baca apa yang patut. Tapi semua orang tengah takut. Ada yang nangis. Penumpang sebelah perempuan tu pun pujuk-pujuk dia bagi tenang. Driver pasang CD ayat-ayat suci Al-Quran. Bas jalan balik. Tak ada orang yang nak lelap dah. Kelihatan 2 orang penumpang lelaki duduk dekat driver tu, borak-borak nak bagi driver tu relax juga agaknya. Kira masing-masing menolong each other lah untuk kasih diri diorang relax. Bas sampai terminal pukul 5 pagi, sejam awal. Driver rempit agaknya. Yelah, nak sampai pukul 6, pukul 5 dah sampai. Siapa tak takut? Siapa tak takut sih 5 pagi dah kena gitu. Siapa tak takut? Dia dah takut, mesti ada drive laju-laju kan. Kalau nak drive slow-slow, tak boleh lah kan. Takut punya pasal semua lega bila dah sampai. Aku turun. Ada sejam lagi kena tunggu ni. Aku duduk kat kerusi yang ada kat situ. Penumpang yang lain, ada yang ambil teksi, ada yang orang jemput. Last tinggal aku seorang. Risau pula aku. Tak lama ada bas lain yang baru sampai, tapi tak ramai penumpang. Seorang makcik India ni turun dari bas tu, berjalan ke arah aku. Nak duduk sini juga agaknya. Tapi masa tu dia tengah balik-balik handphone dia. Kira dia balik-balik handphone tu, dia tak perasan. Dia tahu yang lelaki tu kat situ lah. Kira dia jalan towards. Hayal. Cuma dia tengah hayal, tengah main phone. Bila dah dekat sampai area tempat duduk aku tu, dia pun pandang aku. Aku senyum, tapi dia buat muka terkejut. Kalut. Dia terus berlari balik ke arah bas dan sambil menjerit, "Ayo!" Aku pelik. Ada penumpang-penumpang lain baru turun. Diorang pun cakap, "Ayo!" Taklah. Tambah. Diorang turun dari bas. Tadi semua pandang makcik India tu. Makcik India tunjuk ke arah aku. Penumpang-penumpang bas pandang aku, semua menjerit. Panik, masing-masing lari. Sudah, kenapa ni? Aku berdiri sebab terkejut. Dah lah bising pula terminal tu dengan cerita-cerita diorang. Aku pandang kiri, aku pandang kanan, tak ada apa-apa. Aku pandang atas. Pontianak tadilah. Ayah. Pontianak tu ikut dia. Pontianak tu kira manage tu ikut dia. Dapat ikut dia daripada berapa start jauh? berapa jam tau. Ini kuat ni Pontianak ni. Terapung atas aku. Aku lari macam tak cukup tanah. Penumpang tadi semua entah ke mana. Aku lari tanpa hala tuju. Habis beg aku semua kena tinggal. Aku lari ke jalan raya. Aku lintas ada stesen minyak. Aku lari ke situ. Sampai stesen minyak aku berhenti. Tercungap-cungap. Tak larat dah. Aku baru je buat larian paling laju dalam hidup. Aku pandang depan, belakang, atas, bawah. Tak ada dah. Pekerja di stesen minyak tu pandang aku dengan muka tak faham. Aku terduduk atas jalan. Tak lama lepas tu aku nampak kereta ayah aku. Aku tahan. Ayah aku tanya kenapa duduk atas sini. Kenapa aku duduk situ? Aku ajak dia pergi tempat duduk aku tadi. Memang tak ada apa-apa lah. Kira dia bawa bapak dia tempat lain, tempat tu balik lah, tak ada. Kita orang ambil beg balik rumah. Sampai rumah je sembahyang subuh, sarapan. Aku ceritakan semuanya kat mak ayah aku. Mak aku punyalah marah, membebel dia pagi tu. Tak sangka anak dia playboy. Dah lah budak sekolah agama, tapi benda dah jadi kan. Nak buat macam mana?
Aku bagi tahu, dah insaf. Aku dah insaf dah, Mak. Sudahlah, sudah. Ayah aku diam. Dia orang suruh aku berehat dulu. Aku bangun tidur lepas Zuhur. Keluar balik, mak ayah aku duduk dekat ruang tamu dengan seorang saudara, iaitu Tok Lah. Ada new character unlock. Tok Lah. Tok Lah. Dia pandai mengubat. Bila dia nampak aku, dia terus panggil. Aku duduk depan dia. Dia nak scan dulu. Cara Tok Lah lebih kurang sama dengan Abang Wan. Baca ayat ruqyah kuat-kuat. Lepas tu banyak kali dia seru jin dalam badan aku ni. Dia suruh bercakap dengan dia, tapi tak ada respon apa pun. Dia syak benda tu dah lari. Masa dah sampai. Masa dia dah sampai tu, benda tu dah lari. Dah tak ada lah. Buat masa ni Tok Lah cuma pagarkan aku, tapi aku kena pagar diri aku sendiri dengan rajin buat amalan. Tok Lah nak tidur rumah aku malam tu. Ya kira Tok Lah tu pun nak jaga dia lah kan. Tak apa jadi lah. Mungkin ni Tok Lah ni tok dia lah. Mungkin lah tak ataupun tok-tok yang rapat dengan orang ya. Malam tu aku tak dapat tidur. Teruk betul aku rasa. Aku ingat balik apa yang aku dah buat. Main-mainkan perempuan. Menyesal sungguh. Sekarang ada yang balas dendam. Memang padan dengan muka aku. Muka aku tahu pun kan. Aku mengiring ke kiri ke kanan, resah. Jam tunjuk pukul 1 pagi. Asal ada apa ke bukan? Tak ada. Tiba-tiba aku rasa ada orang berjalan atas katil aku. Aku diam. Aku pandang sekeliling. Tak ada apa. Aku mengiring ke kanan. Alamak, aku rasa ada yang baring belakang aku ni. Naik segala bulu rumah aku. Aku cepat-cepat bangun, tak pandang belakang pun. Aku keluar bilik, ketuk panggil mak bapak aku. Bila mak aku buka pintu je, mata dia membutang. Abang! Ayah dia bangun. Ayah dia pun cakap, "Ya." Nampak aku. Mana? Astaghfirullah, Allahu Akbar. Tahulah aku benda tu kat belakang aku. Aku memang dah tak berani pusing ni. Terus tiba-tiba ada satu suara. Hai. Kira halau. Tu suara Tok Lah. Tok Lah datang. Aku rasa ada angin menderu kat belakang aku, bergerak laju ke atas. Aku agak benda tu terbang. Aku pusing. Tok Lah lengah. Tok Lah tengah kejar benda tu. Dia terbang ke dapur. Ada lubang ke atas pintu tu tau. Pintu dapur tu, untuk udara masuk lah kan. Kira lubang kecil lah kan. Lubang kecil untuk udara masuk. Benda tu boleh masuk lah. Boleh gaib ke? Alam gaib. Tok Lah pun violent. Tok Lah pun masuk lah. Tok Lah pun violent Kejar berjenak. Ada lubang kat atas benda itu menyusup ikut lubang. Tok Lah tak dapat buat apa. Kami berjaga sampai ke siang sudahnya. Masing-masing macam tak percaya apa yang baru terjadi. Esoknya pagi-pagi aku dah kena mandi air limau. Tok Lah pagar satu rumah. Dia nasihatkan aku tak balik universiti dulu. Aku call lecturer aku semua, bagi tahu apa yang terjadi kat aku. Tapi aku tak sebut siapa punya kerja. Aku cuti kuliah 1 minggu. Kira 1 minggu lagi lah. Dia dah seminggu kan. Dia ambil lagi seminggu lagi. Tok Lah usaha ubatkan aku. Akhirnya aku terpaksa balik universiti juga lepas minggu. Sampai je universiti, selama beberapa minggu tak ada gangguan. Aku kuatkan diri dengan amalan zikir. Hidup aku tenang, tapi hanya buat sementara. Okay, sekejap ni dah episod 4 ni. Macam dah overrun je. Bab yang keempat. Nak continue ke next episode ke nak continue? Continue je lah, kasi habis. Orang dah tunggu. Ya, tak baca lah. Okay, tak baca. Sebulan. Okay, sekarang dah episod yang keempat. Dia tulis ni episod 4. Bab 4 lah kan? Bab 4 chapter 4 lah. Sebulan sebelum final exam untuk semester itu,
aku dengan kawan-kawan aku yang lain sibuk buat study. Gangguan dah sebulan lebih tak ada tau pada masa ni. Sampailah satu malam kita orang buat study group. Tengah-tengah ulang kaji dan bincang-bincang, aku tiba-tiba rasa blur. Aku tak faham apa yang aku baca. Aku tak faham apa yang kawan-kawan aku cakap. Macam satu bahasa yang asing bagi aku. Dia jadi lost lah tiba-tiba. Kepala aku jadi sakit. Kawan-kawan aku terus syak. Penyakit aku datang balik. Aduh, Diorang tahu pernah lah, je. diorang tahu kan. Oh ya, betul je Diorang suruh aku baring-baring dulu, tapi aku tetap tak faham apa diorang cakap. Aku pandang muka sorang-sorang. Kawan aku ada 4 orang masa tu. Masa tu 4 orang. Aku macam dah tak kenal diorang tau. Muka diorang perlahan-lahan menjadi menghitam. Hitam sampai tak nampak langsung mata, hidung, mulut dan Aku mulut. terkejut. Aku pun terkejut. Aku jerit macam orang gila. Kawan-kawannya aku yang tak bermuka tu datang ke arah aku. Aku bangun, aku nak lari, tapi badan aku rasa berat sangat. Lutut rasa rongga. Aku terpaksa merangkak ke pintu. Aku jerit sekuat-kuat hati. Pintu tu dibuka. Penghuni-penghuni hostel yang lain masuk nak tengok apa yang berlaku. Tapi diorang pun sama, muka hitam. Aku takut sangat. Aku menangis. Aku seolah-olah ada dekat dunia lain. Persekitaran aku jadi gelap. Aku tak tahu apa yang berlaku. Kawan-kawan aku tadi dah jadi makhluk lain. Aku nampak diorang berbulu-bulu. Kira apa yang nampak tu semua lain lah Dah jadi alien lah. Kau Salah satu makhluk tu datang ke aku. Tiba-tiba dia baling aku dengan air. dia ludah lah. Dia Dia baling muka si dia ni dengan air lah. Lepas tu air tu masuk mata aku. Aku pejam mata, pedih. Aku dengar sayup-sayup suara bagi tahu aku, jangan buka mata dulu, jangan buka. Aku terus pejamkan mata. Sorry Sikit-sikit aku mula faham lah apa yang kawan-kawan aku cakap. Aku dengar bacaan ayat kursi beramai-ramai. Aku rasa ada orang hembus-hembus muka aku. Lepas tu baru dia suruh buka mata. Pelan-pelan aku buka. Aku tengok semua dah pulih macam biasa. Tak ada lagi makhluk hitam berbulu. Aku jadi tenang. Banyak kali aku beristighfar. Bila aku dah okey, kawan-kawan aku suruh aku tidur bilik diorang je. Senang kalau ada apa-apa jadi, diorang boleh tolong lah. Aku pun rasa terharu. Padahal dulu aku belagak dengan diorang. Tahu pun. Aku jadi tension. Rasa tak sanggup pula teruskan hidup macam ni. Depression. Tapi aku cuba kuatkan semangat. Aku kena sabar, kan. Hari-hari Kira dia kena rabak tau rabak lah. Kira kena ular. berturut-turut. Lepas ular yang Pontianak kacau dia tu. Lepas tu dia pergi yang apa ni, sekolah dia, nampak yang muka berbulu. Kau Hari-hari seterusnya aku diganggu dengan lebih teruk. aduh, ada lagi. Bila aku study atas meja, aku rasa seolah-olah ada orang kat belakang. Bila toleh tak ada. Macam tak ada. Kau toleh muka depan lagi. Mampus Dah. ni. Bau mulut tau. Bau mulut lagi Mana dah hilang. Bila toleh tak ada. Kadang-kadang Bila toleh bila toleh bau mulut. toleh tak ada. Tak ada. Susah buat orang boleh buat lah. Tak ada. Kadang-kadang kerusi aku digoyang-goyang dengan kuat. Dia tengah duduk, kerusi dia kena goyang-goyang. Bila aku bangun, dia berhenti. Kelibat tak payah cakap. Asalkan aku depan cermin, memang adalah kelibat lalu lalang belakang aku. Wih, parah. Aku semakin tertekan. Aku jadi susah tidur. Sebabnya bila aku baring beberapa minit atas katil, benda tu akan main kaki aku. Rabak lah dia. Apa sih? Dia usik-usik, main jari-jari aku. Kalau aku buat tak layan, aku rasa kaki aku berat, macam orang duduk pula atas tu. Last-last aku tak tidur, berjaga sampai ke pagi. Tu pun aku terpaksa lepak bilik kawan-kawan aku baru tenang. Bila dah pagi baru aku tidur. Itu pun kejap je. Hidup aku dah porak-peranda. Kawan-kawan aku report kat mak aku. Akhirnya mak aku jemput aku dari universiti, bawa balik rumah. Bila Boleh? Okay. Kira dia dah habis lah ni Dah balik rumah.
Bila sampai kat rumah, Tok Lah tengah tunggu. Mak aku nangis je, merayu-rayu kat Tok Lah. Entah apa yang dirayu, tak tahulah. Ayah aku pun menyampuk minta tolong. Lama Tok Lah pandang aku. Memang aku dah tak terurus. Kusut masai, hamcai. Kira busuk lah dia. Busuk lah. Bau tai lah. Muka lendir lah. Aku memang tak yakin boleh jawab exam masa ni. Lepas tu Tok Lah minta tempoh sehari. Dia nak fikir dulu. Aku pun tak faham apa yang mak aku nak minta dari Tok Lah. Esoknya Tok Lah datang pagi tu. Dia setuju dengan permintaan mak ayah aku. Barulah aku tahu apa yang mak ayah aku nak minta. Dia orang minta, kau teka apa? Mak bapak dia minta apa? Selalu mak ayah akan minta apa? Tapi kali ni dia berbeza sikit. Mak ayah minta balas balik. Fight. Mak ayah dia kira violent lah. Geram ada geram. Kira dia family violent tu. Tok Lah violent. Tok Lah violent Mak bapak dia pun violent. Ni ustaz ni pun violent. Tok Lah kata akan guna kaedah bakar sate. Bakar batik. Bakar batik. Batik apa? Batik ke butter? Butter. Bakar butter. Mungkin lah bakar butter. Selama 3 hari 3 malam. Aku diam. Aku rasa risau dan takut. Betul ke tindakan macam ni? Kau rasa betul ke? Bakar butter? Butter yang pelantar Bukan butter? Bukan. Bukan butter je. Butter apa? Butter tak tahu. Butter tu apa? Mungkin depend nama dia lah. Bakar butter lah. Bakar butter. Bakar butter mungkin 3 hari 3 malam ni cara lah. Sehari lepas tu, pagi-pagi lagi, aku dapat call dari Dahlia. Dila. Tapi bukan dia yang call, mak dia. Dalam telefon, mak dia menangis-menangis, minta jumpa. Aku bagi tahu kat mana rumah aku. Malam tu, mak ayah Dila sampai. Tapi Dila tak ada. Nak continue macam keseram pula. Suspend. Diorang menangis-menangis, mengaku salah atas perbuatan anak dia sihirkan aku. Diorang peluk aku, minta maafkan Dila. Tapi mak aku mengamuk pula. Ayah aku cuba kawal mak aku. Bising satu rumah malam tu. Aku tak dapat buat apa-apa. Aku tak dapat iPad. Lepas beberapa ketika, suasana jadi senyap. Mak aku dah hilang suara, penat. Mak ayah Dila dah kering air mata. Ayah aku serahkan pada aku. Aku cakap pada mak ayah Dila, suruh dia janji takkan buat lagi. Aku akui kesilapan aku, dan dia pun dah balas dengan buat aku menderita berbulan-bulan. Jadi kosong-kosong lah kan. Mak ayah Dila setuju. Diorang siap sumpah tak akan bagi Dila buat lagi. Lepas diorang balik, ayah aku maklumkan pada Tok Lah, mak ayah Dila ada mengaku anak dia hantar 3 jenis jin kacau aku. Ular, pontianak dengan makhluk berbulu hitam. Akhirnya gangguan pada aku dah berhenti. Aku dapat jawab exam tanpa masalah paranormal ni. Tapi kejadian ini cukup alamak, ini tak best pula. Menginsafkan aku. Kira mak bapak Dila pun join sekaki lah Tak tahu lah, tak cakap. Dia cuma cakap yang dia tahu perbuatan Dila. Tapi mak bapak dia tak. Mak bapak dia nak datang minta maaf pasal mak Dila bapak dia tahu teruk. Memang bapak dia diam asal dia sebelum mungkin mak bapak dia baru tahu bila Pak Dila dah kena balik. Dah kena balik. Oh yalah. Tapi dia ni kena teruk sini. Siapa nama dia? Mak aku tutup lah. Syam kan? Kira Syam kena teruk sih. Okay. Berapa banyak Syam ada matai? Siapa nama-nama dia? Syam ada berapa banyak matai? Okay. Terbalik. Okay. Syam ada berapa banyak matai? Siapa nama dia? Kalau betul, alhamdulillah. Tak ada apa-apa. Kita ni kan miskin. Guys, actually okay. Cakap tu satu doa. Okay. Kita ni kaya. Ini semua pinjaman orang. Baguslah. Ya, hari ni kita dah over kan. So far Satu cerita je dekat 45 dekat mungkin dah nak 1 hour sini. Jadi kita untuk episod ni kita buat satu story je. Okay lah, selamat. Pasal kita punya time pun tak, masa pun tak menentukan. Silaku satu.
Jadi kita rasa kita stop kat sini lah untuk ni episod ni. Tapi korang kena dengar, sebab episod dia menarik. Daripada awal sampai habis, cerita dia kikan pada aku super. Bagus lah, bagus. Cerita bagus. Lagi yang apa ni, part-part yang lepas yang dia kena gangguan step by step. Kira dia cara dia susun cerita dia baik lah. Pandai sini ni budak pandai tau. Episod dia ada episod semua, habis semua teratur. Semua teratur. Jadi korang kena dengar. Walaupun senang faham lah. Walaupun macam episod ni tak banyak macam berbual sangat, macam banyak kita banyak story banyak story. Tapi story dia banyak, story dia best. Bukan kita nak promote, tapi korang dengar lah, cerita dia baik. Korang try faham lah. Try faham. Tapi tak tahu cara kita sampai tu korang senang faham ke tak, tapi korang try fahamkan. Itulah. Fahamkan lah. Okay lah, kita pun nak tirai. Korang pun jangan lupa sekali lah apa ni, kita tolong kita apa ni, follow kita punya Spotify. Then share, then like, komen ke apa. Then mungkin kalau kita dah proses, kita dah editing dah baik, mungkin kita akan post kat YouTube. Nanti kita akan bilang korang lagi sekali lah macam mana. Jangan lupa subscribe. Pasal kita punya goal sekarang is untuk dapatkan 1000 subscribers. Baru kita boleh start monetize. And kalau korang ada yang perlu kita ubah, bilang je lah. Kita boleh tambah-tambah, kita boleh tambahkan lagi. Pasal so far kita planning ni je. Kita belum ada planning lagi. So harap kalau ada yang ni, yang apa, nak minta promote. Okay, kalau macam untuk apa ni, macam sesiapa yang ada bisnes baru yang nak kita tolong kita nak kita promotekan dekat kita punya channel ni, so we can just DM kita kat tepi dah. DM kita je. So nanti kita akan bincang dari situ. Boleh email lah. Boleh email lah. Maybe from there kita bincang. Okay lah, so dari itu kita tutup tirai. Lupa lagi. Apalah. Sebab apa nak teringat lah. Kasih starting je. Semoga berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama pada hari Khamis pukul 7 malam. Ingat, jangan sekadar menghafal, tetapi mengetahui isi dalamnya. Assalamualaikum.